Assalamualaikum, hai guys. Hari ni kita ada dekat KLCC. Ini dekor Christmas tahun ni lah diorang ni. Sebab siapa sponsor tahun tu, macam tu lah dekor dia kan, ikut bajet macam tu. Sponsor ke, buat event ke kan, company-company tu. So begitulah ya. So, dekat ground floor ni, kita nak keluar ke kawasan taman. Love. Oops. Oh, ada orang ambilkan gambar. Okay, so kalau bagi yang tertanya, mana pekerja-pekerja dekat area KLCC ni pergi makan kan? Takkan makan dekat dalam mall je kan? Takkan hari-hari nak makan layan dekat mall saja. Tak ada ke makan makanan kampung ke apa semua tu, pilihan-pilihan lain? Ada je. Sebelum ni aku dah pernah buat video dekat sebelah sana. Exit ikut Rolex kat ground floor juga lah. Ini kita bahagian luar ni, dekat bahagian air-air ni. Sekejap. Kita kat sini. Okay. Nampak tak Four Seasons ni? Four Seasons Hotel ni. Dekat sebelah tu Wisma Central. Yang tu. Yang pendek sikit tu. Tu Avenue K depan tu. Tak ada lalu yang ikut, kalau ikut pintu depan ni pun boleh juga. Tapi aku ikut belakang. Masjid KLCC dengan bangunan baru tu, apa nama belakang dia, Ombak belum official buka lagi lah. Okay. Ikut depan redup sikit, belakang panas. Siam Port bukan, ikut pintu tepi dia. Ni ayam gepuk Papa John. Alah. Tu ayam gepuk Papa John tu siapa? Artis lelaki tu. Alah. Lupa lah nama dia, Syahrul apa dah. Si ayam. Ayam penyet di mana-mana biasa dah tu. Selera. Warung manisan kai-kai. Canon. Okay. Nampak Canon belakang ni. Chicken Chop Station yang cedok-cedok tu famous ni. Cedok-cedok spaghetti carbonara RM6. Nasi kukus kat Awok lah. Sini lah. Nak tengok. Sekejap aku bawa. Makanan. Tu. Campur-campur lah ni. Resepi ibu. Minang depan ni. Chinese Muslim ada. Musa. Okay. So kalau korang datang waktu hari bekerja, bukan public holiday, okay lah, hari-hari biasa kan. Kedai Sebadeka atas ada lagi rasanya. So makan dulu. Berapa? Makan RM4. Banyak kedai printing juga dalam. Ni restoran Sri Rampang ni Mama. Tu. Tapi kira sebelah je ni.
Sini je. Baik beritahu sekali tu Go KL yang RM40 tu. Bawah tu LRT KLCC. Tu kalau keluar ke situ tangga, korang akan sampai sini lah. Kalau ikut dalam, eskalator dalam lah. Bukan apa, kadang-kadang buat video tu kadang ada orang tanya tu, kita suruh rujuk je video ni. Ni kat pintu coach. Suria KLCC. Panas. Duduk dalam ni, sedap sikit rasa. Hari tu duk viral kan. Tu. Dia punya tak nanas. Untuk video yang lepas yang Yazid ikut pintu dekat Rolex sana, dekat food court Wisma BSN sebelah sana, korang boleh refer pada video ni. Aku akan letak link kat bawah lah. Korang boleh check aku punya playlist juga. Korang boleh follow aku dan check playlist ni. Ada video-video yang dah pernah aku buat yang mungkin korang berminat nak tengok. Okay, jumpa lagi next video. Bye-bye.